Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baiklah, pada hari ini kami ada nak buatlah sedikit pembual. Soalan yang pertama, berapa lamakah cikgu besar berkhidmat di sekolah ni? Saya telah berada di sekolah ni selama lebih kurang 5 tahun dah. Bermula tahun 2021 sehingga sekarang lah. PKP. Ya, saya masuk masa tu hujung-hujung PKP. Dari Kuala Lipis Pahang lah. Saya bertukar ke sini lah. Hampir 5 tahun lah. Masuk 5 tahun lah sebenarnya. Ya. Bagaimanakah cara cikgu ni untuk mengumumkan pencapaian sekolah? Jadi pertamanya masa saya masuk sini, kita sekian dulu lah, macam saya sekian dulu apa kelebihan, kekuatan dan sebagainya lah. Kemudian saya berbincang dengan PK lah, semua guru penolong kanan lah. Kita berbincang dan kita buat juga perjumpaan bersama dengan PIBG, wakil setempat. Jadi apabila kita telah kenal pasti ada beberapa kelebihan lah ataupun kekuatan lah di sekolah ni. Jadi kita saya telah menetapkan lah untuk semua PK untuk hala tuju lah, untuk kita sustain ataupun capai sesuatu matlamat yang ada. Dan yang sudah pasti, yang paling penting ialah dalam sesebuah organisasi ialah kerjasama lah, kesepakatan, kesepaduan untuk kita mencapai sesuatu kejayaan lah dalam semua aspek lah, akademik, hal ehwal murid dan juga co-curriculum. Jadi apa cabaran utama yang Tuan hadapi sepanjang berkhidmat sebagai guru besar ni? Baik, untuk makluman lah, ini merupakan tahun ke-14 lah saya sebagai guru besar. Jadi sekolah ni saya guru besar, menjadi guru besar sekolah yang kelima lah. Jadi macam-macam pengalaman lah. Dan rata-rata saya boleh katakan, saya boleh rumuskan dekat sini ialah terbahagi kepada beberapa cabaran lah. Pertama dengan guru-guru, kemudian dengan pelajar, dan juga dengan komuniti lah ataupun ibu bapa lah. Itu hampir sama lah di setiap sekolah yang saya mengetuai lah. Dan alhamdulillah lah, dengan kerjasama dari semua pihak, kita berbincang dan sebagainya, alhamdulillah. Sebenarnya tak ada masalah-masalah yang besar pun sebenarnya, ya. Dari segi kerja, semua kerja buat semua. Apabila guru-guru ni berkemahiran dan tahu apa yang perlu dilakukan, insyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar. Okey, seterusnya, apakah peranan cikgu dalam memastikan kemenjadian murid dapat dicapai selaras dengan dasar pendidikan semasa ni? Baiklah, untuk makluman, pelbagai sejak saya memikul jawatan sebagai guru besar lah, pelbagai dasar yang telah diperkenalkan oleh KPM sendirilah. Jadi yang terbaru ni, untuk makluman, kita akan untuk 2027 ni kita ada kurikulum baru. Kemudian kita ada RPM, Rancangan Pendidikan Malaysia. Jadi sudah semestinya ia menjadi satu cabaran lah, bukan kepada saya saja, kepada semua guru. Jadi apa yang penting dekat sini ialah kesediaan lah, kesediaan dan komitmen semualah untuk memahami apa kehendak dasar tu, dan atas mungkin taklimat ataupun bimbingan daripada pihak yang berkepentingan seperti JPN sendiri, PPD, untuk memberi penerangan lebih lanjut lah berkenaan perkara ini. InsyaAllah lah itu semua dapat kita atasi lah selepas ini. Bagaimanakah pihak sekolah memperkukuhkan nilai sasiah dan karakter murid selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Baik, apabila kita menyebut berkenaan dengan murid, sudah semestinya perkara yang paling penting ialah disiplin, sikap dan juga adab lah, ya. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum sebelum ini, banyak diwar-warkan
bahawa kita seharusnya mewujudkan pelajar-pelajar, murid-murid yang beradab dahulu. Sebab pada saya itu adalah sangat penting. Elemen yang sangat penting lah, maknanya pelajar-pelajar untuk kita nak kuatkan sasiah dia, sikap dia, untuk nilai-nilai mulia ni, adab itu memainkan peranan yang sangat penting. Adab. Dan insya-Allah lah apabila pelajar-pelajar mempunyai adab, nilai mulia yang baik, semuanya selepas itu akan berjalan dengan baik lah. Dari segi dalam kelas untuk PDP dan sebagainya, menghormati guru. Okay, jadi pada pendapat Tuan, apa sebenarnya ciri-ciri guru yang cemerlang? Guru-guru yang cemerlang ini pada pandangan saya ialah mereka yang sentiasa berfikiran positif, sentiasa berpotensi ataupun berkeinginan untuk mencuba sesuatu yang baru, sentiasa proaktif dan tidak menunggu kerja, dan sentiasa bersedia untuk menjalankan tugas-tugas lain yang diamanahkan selain daripada tugas hakiki seorang guru, iaitu mengajar. Sebab sekarang ni macam saya cakap sebelum ni lah, cabaran yang sangat hebat untuk menjadi seorang guru ataupun yang telah menjadi guru terpaksa menerima lah dengan perubahan-perubahan dasar, ya, seperti mana kita saja maklum sekarang ni kita berkenaan dengan digital, ya, yang dalam saranan YB, Menteri Pendidikan sendiri, ya, dari segi digitalnya. Jadi guru-guru yang cemerlang ini, guru-guru yang sentiasa bersedia untuk boleh mengadaptasi sebarang fasa dan juga perubahan-perubahan oleh kerajaan, dan juga kalau di peringkat sekolah itu ialah guru yang sentiasa memberi komitmen yang tinggi, tidak mudah putus asa dan tidak mengalah. Maksudnya sentiasa berfikiran positif dalam apa sahaja yang mendatang. Akhir sekali kami nak mintalah sedikit pesanan kepada kami ni bakal-bakal guru. Baik, dari segi pengamatan saya lah, ya, sekolah ni banyak menerima sebenarnya guru praktikal yang di PLI sebenarnya. Untuk guru KPM, IPG ni lama dah kita tak terima. Jadi nasihat ikhlas lah daripada saya kepada, tak kisahlah dari mana-mana yang bakal guru, terutama yang bertiga ni, Cikgu Hasha, Cikgu Umairah, Cikgu Imani. Jadi sekarang dalam proses belajar. Apabila nanti tiba masa untuk posting mengajar betul-betul di sekolah, tak kisahlah di mana-mana, pertama sekali terima sahaja. Seterusnya kena cepat menyesuaikan diri di sesuatu tempat itu. Sebab kita tak pastikan kita boleh dapat tempat yang mana kita minta. Jadi kena sentiasa bersedia, fizikal dan mental, dan kena cepat menyesuaikan diri. Dan dari segi PDP dalam kelas tu telah ada pedagogi dan sebagainya, itu tak ada masalah kan, bila masuk kelas boleh mengajar. Yang luaran kena sentiasa bersedia, akur dan patuh kepada pentadbir sekolah lah, berusaha dan fikir-fikiran, dan sentiasa berfikiran positif. Jangan cepat putus asa. Kadang-kadang yelah kan, sebab apabila kita berada betul-betul di suasana sekolah, bukan kita just 100% di dalam kelas. Kita akan ada tugasan-tugasan lain. Kita ada jadi ketua panitia lah, kena jadi penasihat itu, penasihat ini. Jadi sentiasa bersedia, sentiasa ingin memberi komitmen yang sepenuh. Dan yang paling penting, yang tidak kurang pentingnya juga, kena bergaul lah dengan komuniti sekolah. Dan sebab bila kita masuk sekolah, ada cikgu lama, ada cikgu yang mungkin pertengahan, kan? Jadi kena menyesuaikan. Maknanya jangan duduk sorang-sorang gitu. Itu memang selalu saya nasihatkan lah, sebab dia orang ada sesi begini juga kan. Dan insyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan saya ucapkan semoga berjaya menjadi bakal guru yang cemerlang di masa-masa akan datang. Ya, terima kasih.